Hai semua, hari ini penerangan ringkas kita nak rungkaikan rahsia cara guna pen insulin dengan betul. Sangat simple, selamat dan garanti anda akan lebih yakin lepas ni. Jom kita mula. Nampak macam rumit kan alat perubatan ni? Tapi percayalah, bila anda dah faham rentaknya, benda ni sebenarnya kacang je. Fasa pertama, kita kenal dulu anatomi pen ni. Ada 3 bahagian utama je yang anda kena tahu. Kat bahagian bawah ni ada pelaras dos, kat tengah ni terletaknya kartridge insulin dan atas ni pula tempat untuk kita pasangkan jarum. Cara nak pasang jarum cukup senang. Buka penutup kertas tu, letak tegak kat bahagian atas, pusing ikut arah jam sampai betul-betul ketat, lepas tu cabut pelindung luar. Siap! Masuk fasa kedua, ini langkah persediaan yang paling krusial, kita panggil proses ni priming. Perkara paling penting kat sini, anda kena pusing pelaras dos tepat pada nombor 2. Pastikan ia selari cantik je dengan anak panah putih tu tau. Lepas tu, pegang pen tu tegak-tegak menghala ke atas. Buka penutup hijau, tepuk sikit bahagian tepi pen dan tekan pelaras sampai anda nampak titisan insulin keluar kat hujung jarum. Dah ready? Pen pun dah sedia, jadi kita terus ke fasa ketiga iaitu proses suntikan. Nanti dulu, sebelum anda set dos, golekkan pen tu secara perlahan antara 2 tapak tangan anda tepat 10 kali. Ini untuk pastikan insulin tu bercampur elok. Sekarang, setkan dos anda. Pilih tempat sentikan, contohnya kat perut lebih kurang 2,5 cm dari pusat. Pegang pen macam tanda thumbs up dan cucuk tegak lurus ke dalam. Bila dah tekan pelaras sampai habis, sabar kejap. Tahan je pen tu, kira sampai 10 saat genap sebelum tarik keluar. Fasa terakhir, jom kita tengok bab peraturan keselamatan dan cara penyimpanan pula. Wajib simpan pen dalam peti sejuk, tapi ingat jangan sampai beku. Tukar jarum dan tempat cucuk setiap hari dan buang jarum dalam bekas sisa tajam. Pastikan tiada gelembung udara dan tolong jangan urut tempat suntikan atau guna sapuan alkohol. Nampak tak betapa senangnya bila dah tahu teknik ni? Anda dah pun ada ilmu untuk kawal kesihatan diri dengan yakin. Jadi, macam mana anda nak gunakan pengetahuan ni untuk mudahkan rutin kesihatan harian anda lepas ni?